Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Wa'iyyakum. Datuk bila sampai sini ke Malaysia? Bila sampai tu? Seminggu dah Ustaz, Alhamdulillah. Seminggu, Alhamdulillah. Ya. Sihat Datuk Sihat. Alhamdulillah, baik. Ada batuk-batuk ke demam-demam? Adalah batuk sikit, Alhamdulillah. Syafakallah. Barakallahu fikum. Biasalah orang yang balik pada haji, umrah ni batuk-batuk sikit, demam-demam sikit. Jadi kita doakan Datuk sihat dan afiat, dikurniakan oleh Allah kesihatan yang baik untuk terus berdakwah insya-Allah. Terima kasih, barakallahu fikum. Seperti mana yang diminta, saya telah membacakan surah Al-Hujurat ayat pertama hingga ke-6. Terusnya kita nak mendengarlah mutiara-mutiara ilmu dan juga pengisian apa yang boleh kita serap dan pelajari daripada surah Al-Hujurat ayat pertama hingga ke-6 ini. Falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Syukur pada Allah Taala kerana pada pagi ini kita dapat bertemu satu majlis ilmu yang bahagia Ustaz Dr. Anwar Hassin telah membaca kepada kita bacaan yang sangat indah. Yang mudah-mudahan Allah Taala beri kepada beliau suara yang indah itu dapat diperdengarkan kepada kita semua sekali lagi pada waktu pertemuan dengannya di akhirat nanti. Kerana orang yang hafal Quran macam beliau ni kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah SWT ya. Jadi jangan lupa kami di akhirat nanti ya, Ustaz Dr. Anwar Hassin dan juga yang semisal dengannya yang ada dalam program kita pada pagi ni. Jadi tuan-tuan dan puan yang dimuliakan, alhamdulillah syukur pada Allah. Fariza, tak lupa kepada Abang Haji Kanda, Tuan Haji Arsyad yang tak jemu-jemu mengadakan majlis ilmu ni, dan kepada semua muslim-muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukur pada Allah Taala. Inilah kali pertama anda dapat bersiaran dengan antum masuk bulan Zulhijjah, nak habis bulan Zulhijjah dah seperti yang abang kata tadi ya. Jadi kalau kita perhatikan surah Al-Hujurat ni merupakan satu surah yang dipanggil oleh para ulama. Kalau kita lihat dalam sebagai contohnya Al-Itqan, contohnya dalam kitab-kitab tafsir dan tafsir Munir, mengatakan bahawa para ulama menamakan juga surah ni dengan nama surah Al-Adab wal Akhlaq. Surah Al-Hujurat yang dipanggil sebagai bilik-bilik ini, iaitu kamar-kamar kalau bahasa yang lebih romantik iaitulah bilik-bilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini merupakan satu surah yang mengajar, mendidik para sahabat bagaimana cara berakhlak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada perkara yang kita lihat mungkin remeh, iaitu cara memanggil. Di sinilah penekanan kalau kita tadabbur ya tuan-tuan, penting dalam hidup ni kita kena membimbing, kena pimpin, kena mengajar, kena memandu anak-anak dan generasi umat Islam ni bagaimana cara berakhlak yang betul. Kerana bimbang apa yang mereka pelajari itu tidak menepati ruhnya Islam. Kerana dalam pergaulan, dalam Islam mengajar kita banyak perkara lah. Dari sudut kata Salman Al-Farisi radhiyallahu an, sampai ke peringkat nak istinja menggunakan 3 biji batu dalam perkara yang bersifat privasi macam tu pun Islam ada ajar. Itulah kelebihan yang ada pada Islam. Ya, bila kita melihat ayat-ayat yang indah pada surah Al-Hujurat ni, dia merupakan satu persepakatan para ulama. Itu mereka mengatakan surah ni merupakan surah Madaniyah, iaitu surah yang turunkan oleh Allah selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Ya, salam bunga-bunguran Nang Sofia Jebat Yunus semua sahabat-sahabat saya yang muncul pada pagi ni dalam mata kuliah saya. Terima kasih semua yang ada ya, yang mendoakan, yang bersama dengan kita daripada awal hingga akhir. Alhamdulillah. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir bahawa surah ni turun berikutan dengan ada persisian berlaku di kalangan para sahabat. Indahnya Islam ni dia mengajar kita bahawa hidup ni kena realistik, bukan idealistik bahawa perkara-perkara itu berlaku, dan berlaku bagaimana ia dirawat. Ya, bukanlah Islam ini khitab dia kepada malaikat, dia khitab dia kepada manusia. Manusia ada kelemahan. Kelemahan tu bukan untuk dipertontonkan, dihebahkan, disebarkan, diceritakan kepada orang, bukan. Tapi dia adalah satu aspek bimbingan, iaitu penekanan yang diberikan bagaimana cara merawat kesilapan-kesilapan supaya dia tidak berlaku lagi pada masa akan datang. Itulah ada sekumpulan daripada Bani Tamim datang menghadap Rasulullah SAW. Abu Bakar radhiyallahu anhu kata, Rasulullah, angkatlah Ka'qa', nama seorang sahabat. Kaf alif ain. Ka'qa' namanya. Ka'qa' bin Ma'bad. Nama pelik lah, nama orang Arab lah ya. Nama common di kalangan orang Arab.
Rasulullah angkat Al-Ka'ab bin Ma'bad sebagai pimpinan. Tapi Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pula di atas penilaiannya melihat kapasiti untuk kepimpinan ni tidak wajar diletakkan kepada Ka'ab. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu telah mencadangkan supaya diangkat Aqra' bin Habis. Bila mereka bertengkar perkara ni di depan Nabi SAW, bahawa siapa yang layak menjadi kepimpinan. Abu Bakar memandang lain, Sayyidina Umar memandang lain. Dan berlakulah ketegangan di antara mereka. Ini yang kita gambarkan bahawa Islam ni menceritakan satu perkara itu bagaimana merawatnya, terapi diri dengan kita membaca Al-Quran, dengan memahami Al-Quran, ya. Baik, bila perkara ini berlaku, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mungkin pada waktu itu mungkin ada stres, tekanan berlaku padanya. Maka Sayyidina Abu Bakar berkata, kamu ni tak ada kerja lain, nasi nak mukhalafah aku saja. Agaknya begitulah tuan-tuan, ya. Itulah si Abu Bakar menjadi tegang melihat kepada apa yang dikatakan Sayyidina Umar itu tidak menyetujui pandangannya. Lalu mereka ni berlaku dipanggil sebagai bertikam lidah, mengangkat suara, sehingga turun ayat ini. Ayat pertama hingga kelima turun berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan juga Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an mengenai siapa yang layak diangkat menjadi pimpinan. Ya, jadi teguran ini ditujukan kepada umat Islam keseluruhannya, walaupun ia berlaku 1400 tahun lalu. Nanti saya akan ceritakan kepada tuan-tuan bahawa sebenarnya mengangkat suara di depan Nabi ini bukan berlaku saja di hadapan baginda tatkala baginda masih hidup. Ka'ka Azman, ejaan Ka'ka, Q QA apostrofi QA apostrofi Ka'ka. Ya, nama sahabat Nabi Ka'ka. Ya, jadi dalam konteks ini, jadi walaupun dia turun 1400 tahun lalu, tapi dia terpakai sampai ke hari ini. Itu Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an bila datang rombongan daripada tempat lain di Masjid Nabawi itu yang menjadi pusat pemerintahan Islam pada zaman Khulafaur Rasyidin, maka sahabat ini bertengkar ataupun memanggil Nabi sekalipun dengan panggilan yang kuat. Maka Sayyidina Umar berkata, kau ni kalau kau bukan penduduk Madinah, kalau kau ni penduduk Madinah, aku hentam kau. Tapi sebaik kau tak tahu, ya, kau adab kau tak tahu. Dengan Nabi tak boleh macam ni, walaupun Nabi dah wafat SAW. Maka janganlah dinaikkan suara seperti ini. Berdoa, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya wa dunal jahri min qawli bil wudu'i wal asal. Doa pada Allah SWT ni hendaklah berdoa dengan bersawab kepada Nabi pun termasuk juga sebagian daripada doa, hendaklah dilakukan dalam keadaan tidak meninggi-tinggi suara menjerit-jerit. Madailah untuk diri kita dengar dan orang keliling kita dengar, sekadar itu saja. Jangan menjerit-jerit, tuan-tuan dimuliakan sekalian, ya. Jadi Sayyidina Umar begitu marah kepada mereka yang buat demikian. Bahkan tuan-tuan dimuliakan sekalian, bila Nabi dah wafat, Abu Bakar wafat, Umar wafat radhiyallahu anhu wa ardhahum jami'an, Utsman dah wafat, Ali dah wafat, datang generasi para tabi'i. Ya, para tabi'i ini punya berhati-hati terhadap konteks ayat ini, walaupun ia telah berlalu, turunnya sebelum mereka hidup lagi. Bahkan kalau ada di kalangan mereka ni yang buat bising, membuat rumah sekalipun, sampai buat rumah sekalipun ditegur. Ya, Sa'id bin Musayyab sebagai contohnya. Sebelum itu Ummu Salamah radhiyallahu anha yang pernah cerita kepada tuan-tuan, isteri Nabi yang besar pengorbanannya ini. Maka mereka ini akan menegur, kalau ketuk rumah sekalipun, buat rumah sekalipun, janganlah buat ketuk sekuat-kuatnya. Tuan-tuan dimuliakan, supaya menghormati Nabi SAW walaupun baginda telah pun wafat. Kerana kita belajar dalam hadis, setiap kali seorang daripada mengucapkan salawat, salam, memberi salam kepada Nabi, maka Allah akan membalikan roh kepada baginda SAW untuk menjawab salam seseorang daripada kita. Ya, ini satu bab daripada asbabun nuzul, latar belakang kenapa surah ini turunkan. Ada pula yang menceritakan daripada Ibn Munzir sebagai contohnya, disebut dalam tafsir Ibn Jarir Tabari banyak riwayat bahawa ada kalangan para sahabat ni yang memotong haiwan kurban sebelum Rasulullah SAW. Ya, jadi dalam konteks ini nampaknya tidak menghormati Rasulullah SAW. Jadi ayat ini turun bagi menegur kalangan mereka ni yang buat satu perkara sebelum Rasulullah SAW. Nanti kita akan lihat ayat-ayat berkaitan. Baik, seterusnya, dalam riwayat Tabarani pula daripada dalam Mu'jamul Awsat daripada Aisyah radhiyallahu anha,
ada seseorang daripada kalangan umat Islam pada masa itu yang telah mendahului puasa sebelum Rasulullah SAW. Padahal hari terakhir Syaban itu dipanggil sebagai hari Syak. Hari Syak, diharamkan puasa. Kalau nak puasa pada zaman Nabi, kena tunggu arahan daripada Nabi lah. Kalau kita pada waktu sekarang ikut pada arahan pemerintah lah. Ainu wadi, zaman Maknu. Syahdan mari semua sahabat saya hadir pada pagi ni. Barakallahu fikum. Ina Rus, Akhil Ayub, ahli wasalan. Jazakallahu khairan, kula khair, Mawar Amirul Ahyad. Semua sahabat saya hadir pada pagi ni. Barakallahu fikum. Jadi mendahului Nabi ini akan kita lihat dalam ayat yang saya akan terang sebentar lagi. Itu juga dalam riwayat Ibn Jarir menceritakan bahawa daripada Qatadah, mereka sedang berbicara dengan suara yang keras. Jadi suara yang lebih tinggi pada suara Rasulullah. Ada sahabat-sahabat ni macam kita juga, ada suaranya memang kuat. Dia cakap perlahan pun macam menjerit umpamanya. Begitu ya. Sayyidina Umar sebagai contohnya dikatakan bahawa idza takallama asma' wa idza masya asra' wa idza daraba auja'. Sayyidina Umar ni kalau dia berkata suaranya semua dengar. Sampai suara Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pernah disebut dalam Hayatus Sahabah sebagai contohnya kisah para sahabat. Sayyidina Umar ni suaranya macam guru, sehingga menyebabkan seorang perempuan yang sedang mengandung gugur kandungannya. Allahu akbar. Zarina Ayah, Mudaris Al-Wasalan, Rohani Muhammad Jebat, Usmawati Ramli, Dia cakap sampai gugur kandungan perempuan itu. Terkejut dia, suara Sayyidina Umar begitu kuat. Sampai keputusan dibuat bahawa Sayyidina Umar ni kena bayar diat ke atau tidak. Dia tak sengaja sampai menyebabkan keguguran kepada bayi itu. Maka mereka buat keputusan Sayyidina Umar kena bayar diat. Diat ni berarti kalau menyebabkan pembunuhan berlaku kepada seorang tanpa disengajakan, dia kena bayarlah 100 ekor unta. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata dalam konteks itu, Sayyidina Umar tidak bersalah. Itu adalah Allah jadikan by nature suaranya memang kuat seperti itu. Maka Sayyidina Ali telah pun dalam majlis syura itu supaya Sayyidina Ali mencadangkan, beritahu bahawa dibayar kepada perempuan itu diat kematian anaknya daripada kandungannya gugur mendengar suara Sayyidina Umar itu, tapi wang itu diambil dari Baitul Mal. Begitu tuan ya. Namun demikian Sayyidina Umar yang suaranya begitu kuat, bila dia nak bercakap dia cukup takut, dia cukup melihara dirinya, berbisik dia cakap dengan Nabi SAW, bimbang kalau kontaknya tadi kena pada diri beliau, iaitu suara lebih tinggi pada suara Nabi SAW. Begitu juga ada seorang sahabat namanya Sabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu. Saya selalu cerita tentang beliau ni. Sabit merupakan seorang sahabat yang mulia. Sahabat ini walaupun dari sudut fizikalnya nampak tidaklah hebat, sederhana lah maknanya. Dari sudut warna kulitnya, dari sudut ketinggiannya, dari sudut penampilan dirinya, nak banding beliau ni maknanya sederhana penampilannya, tapi suaranya sangat kuat. Oleh kerana turun ayat ini menegur jangan angkat suara lebih tinggi pada suara Nabi, Sabit bin Qais bin Syammas ini, Fuzia Syafina telah pun melarikan dirinya, tak datang jumpa dengan Nabi. Lepas sembahyang terus balik. Lalu semua orang merasa hairan dengan dirinya, melihatnya sedang menangis. Lalu diberitahu kepada Nabi SAW peristiwa itu. Maka Nabi mengatakan bahawa ayat ini tujuannya bukan untuk orang macam Sabit. Sabit itu seorang yang beriman kepada Allah. Maka Nabi telah menyatakan kepada Sabit ini, tidakkah kamu suka kamu hidup sebagai seorang Islam, mati sebagai seorang Islam, mati syahid di jalan Allah SWT, dan itu berlaku kepada Sabit. Berarti Nabi menjelaskan beliau bukan termasuk dalam konteks mereka yang ditegur oleh Allah, iaitu meninggi-tinggikan suaranya sewenang-wenangnya terhadap Nabi SAW. Ini satu pendidikan yang diberikan oleh Allah SWT kepada para sahabat, dan telah kita jelaskan bahawa surah ini dipanggil sebagai surah akhlak dan juga adab, mengajar, mendidik para sahabat supaya jangan memanggil Nabi dengan suara yang kuat, jangan menjerit-jerit memanggil Nabi, menghormatilah Nabi ketika Nabi berada dalam ruang privasinya, iaitu di rumah. Kerana walaupun beliau baginda merupakan utusan Allah, tapi dalam masa sama dia merupakan manusia. Ada keperluannya untuk tidur, ada keperluannya untuk bersama dengan isteri, ada keperluannya untuk berehat. Maka hendaklah dihormati privasi tersebut. Baik, jadi Sabit bin Qais bin Syammas ini menangis bila turun ayat ini, sehingga dipanggil oleh Nabi SAW. Beliau berkata kerana suaranya kuat, suaranya tak boleh nak slow. Kana jahwariyan, orang yang suaranya kuat dipanggil jahwari.
Orang demikian sesuai lah untuk dijadikan muazin sebagai contohnya. Zaman sekarang dah pakai mikrofon Dulu mereka kena naik ke tempat yang tinggi, kena jemput orang, suaranya lantang. Jadi Sabit ni seorang daripada mereka, suaranya kuat. Dia menangis turun naik ini, menganggap bahawa itu teguran Allah kepadanya, bahawa implikasi daripada suara yang tinggi terhadap Nabi itu akan menyebabkan gugurnya amalan, tidak sempurnanya iman, akan dapat hukuman daripada Allah. Bimbangnya para sahabat ke tahap seperti itu Lalu Nabi telah memanggilnya, mengatakan, tidakkah kamu rela hidup sebagai seorang yang terpuji? Anta Isya Mahmudan Hamidan wa tamuta syahidan wa anta tadkhulul jannah. Nabi telah mengatakan kepada Thabit, tidakkah kau rida hidupmu sangat terpuji wahai Thabit, dan mati kamu pun mulia satu masa nanti, itu mati syahid, dan kamu akan masuk ke dalam syurga. Ya Allah, gembiranya Thabit mendengar jaminan Nabi itu bahawa ayat itu bukan ditujukan kepada beliau. Ia ditujukan kepada sebahagian daripada orang Arab yang baru masuk Islam, dan mereka ni memandang Nabi ni macam sebahagian daripada mereka saja. Maka dalam adab kita memanggil seseorang, tuan-tuan, dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi selari dengan apa yang ditujukan dalam ayat ini, panggil orang itu panggilan yang dia suka. Sahabat kita, dia dapat prof, panggillah dia profesor. Begitu susah dia nak dapat gelaran itu, title itu. Dan Dr. Anwar Hussein berapa banyak proses temuruga yang dia kena lalui, maka hargailah dia. Kalau dia pun masih lagi Profesor Mahdi, RPM lah orang panggil kat universiti, panggil dia prof. Kita doakan tak lama lagi dia dapat pangkat yang mulia itu dengan kelayakannya. Kalau tengok orang dulu-dulu, kalau dia umpamanya bekerja sebagai cikgu suara rendah je, kan cikgu tadika je. Sampai polis pun dipanggil cikgu kadang-kadang di kampung. Sebagai satu panggilan kemuliaan. Kerana orang Melayu kita zaman dahulu sangat beradab, sangat bersopan. Maka kita kena kekalkan amalan ini, iaitu memanggil orang dengan penuh doa, kebaikan, seruan, pujian, seperti itu. Cik Abang Cuan, Salahuddin Ayubi, nama Al-Salam Al-Ba'atun Hamidah. Baik. Dalam satu riwayat Tabarani yang juga Abu Ya'la dengan sanad yang hasan daripada Zaid bin Arqam, berkata ada beberapa orang Arab datang ke bilik Nabi. Mereka manggil-manggil, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Bahkan tanpa rasa malu, mereka telah pun berkata bahawa, wahai Muhammad, dengar sini, kami nak cakap pada kamu bahawa kami ni, kalau kami bercakap, orang akan dengar tau. Kalau kami puji seseorang, memang pujian itu akan menjadikan dia terpuji. Tapi ni orang Arab datang berjumpa dengan Nabi dan mengatakan, Nabi Muhammad, kami inna syatami la syayyinun wa inna madhi la zayyinun, ataupun la zinatun. Wahai Muhammad, dengar sini, kami ni kalau kami bercakap, orang akan abadikan kata-kata kami tau. Berarti kalau kami puji, pujian itu akan melangit, menjadikan seorang itu kedudukannya diangkat. Tapi kalau kami keji, sampai ke dasar bumi, kejian itu akan kena padanya. Ini kata-kata orang Arab sebagai nak menunjukkan kedudukan mereka mulia sangatlah, hebat sangatlah. Kerana orang dulu zaman sebelum Islam, mereka sangat perlu kepada syuara. Syuara ni maknanya orang yang menyampaikan syair, puisi-puisi. Azam Nam. Betul. Kawan-kawan kita belajar buat PhD susah, tadi saya ulas. Sahabat saya bagi pandangan dia, waktu belajar sungguh-sungguh, walaupun dia cikgu tapi dia buat PhD, panggillah dia doktor. Macam tu, baik. Jadi orang Arab ni bila dia datang jumpa dengan Nabi, dan dia mendesak Nabi untuk memenuhi permintaannya, oleh kerana Nabi terlambat keluar pada waktu itu, maka dia telah pun berkata, wahai Muhammad, dengar sini baik, dengan suara yang lantang, yang kuat. Inna madhi la zayyinun wa inna syatami la syayyinun. Wahai Muhammad, dengar baik, kami ni kalau bercakap orang akan dengar. Kata-kata kami, pujian kami akan menyebabkan seorang itu diangkat, dilambung, dijulang. Tapi kata-kata penghinaan kami akan menyebabkan seorang itu terbenam ke bumi, dihina, dihina seperti itu. Maka Nabi SAW telah pun bersabda, sesungguhnya apa yang kamu katakan itu hanya layak bagi Allah. Allah lah yang meninggikan seorang, dan Allah yang meninggikan seorang. Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Allah yang beri kepada seorang itu kemuliaan, bukan kamu. Jadi akhirnya
Bila mereka terus berkata, maka Nabi telah panggil seorang sahabat namanya Hasan bin Thabit radhiyallahu an. Bahawa Hasan bin Thabit ni kelebihan yang ada padanya, dia mempunyai kata-kata yang power. Nabi bukannya seorang penyair ya. Nabi telah memanggil Hasan bin Thabit yang merupakan seorang penyair yang kata bahasanya sangat indah supaya dia menjawab kata-kata orang Arab yang mendakwa mereka ni punya senjata kekuatan bahasa yang boleh meninggi atau menghina seseorang. Maka Hasan bin Thabit ni Allah berikan kepadanya satu karamah, iaitu kemuliaan bahasa. Kita ni keliling Nabi ni untuk pengetahuan tuan-tuan. Ni kelebihan daripada Rasulullah SAW ya. Mengikut kajian. Sampai Michael Hart meletakkan Nabi ni manusia yang tertinggi di sudut hierarki, keutamaan, kemuliaan dan pengaruh kepada orang lain. Tak pentinglah untuk kata-kata Michael Hart ni. Untuk kita cuma kita sebut saja je untuk tuan-tuan tahu. Kan Nabi ni kalau kita lihat dalam kepimpinan, kelemahan yang ada pada seorang itu dipendamkan, dibaiki secara diam-diam. Tapi keutamaan dan kelebihannya itu yang ditonjolkan. Ini sepatutnya ada pada seseorang leader lah. Jangan oleh kerana satu kesilapan yang dibuat, maka dia pun dibuang, dihina, seolah tak ada kebaikan langsung untuknya. Kerana manusia ni kita belajar, mereka memang terdiri pada fizikal dan juga mental, spiritual, dalaman. Dia bukannya malaikat, dia ada kelemahan. Maka untuk tuan-tuan, orang macam Umar Khattab radhiyallahu an, bila dia masuk Islam, Nabi tidak membuang sifat kepahlawanan dan juga apa istilah yang kita panggil ni, sifat keperwiraan yang ada pada Sayyidina Umar, keberaniannya tidak. Ketegasannya itu diperlukan untuk suasananya nanti. Kan? Ini kelebihan yang ada pada Rasulullah SAW. Jadi macam Hasan bin Thabit ni sebelum Islam lagi sudah menjadi seorang penyair terkemuka. Cuma Nabi mengajar dia bila masuk Islam, gunakanlah kalimah-kalimah yang baik untuk mendidik orang. Macam orang yang berjiwa seni lah yang ada pada hari ini sebagai contohnya. Dia nak mendapat kemahiran tersebut bukannya senang. Kalau dia menjadi seorang yang baik, kita tune dia, fine tune untuk dia supaya apa yang disampaikan itu bentuk kebaikan untuk umat. Katalah dia seorang novelis yang hebat, banyak novel ditulis, tiba-tiba dia ada kesalahan untuk berhijrah, maka gunakan bakat dia itu untuk menulis benda yang baik terhadap Islam. Macam tu umpamanya. Maka Nabi suruh Hasan bin Thabit ini untuk menjawab kata-kata Arab ini, mengatakan dia hebat sangat. Maka dia berkata, indahlah syair ini tuan-tuan ni, inna dhawaiba min fihrin wa ikhwatihim qad bayyanu sunnatan linnasi tuttaba'u yarda biha kullu man kanat sariratuhu taqwa al-ilah wa kullu khairi yastana'u qaumun idha harabu dharru aduwahum aw hawalu an-naf'a fi asya'ihim nafa'u sajiyatun tilka minhum ghairu muhdathatin minal khalaika fa'lam syarruha al-bida'u. Maka dijawab kata-kata, syair ini panjang sebenarnya, saya baca sebahagian saja. Yang maksud bahawa kamu sedang berkata dengan seorang yang punya kelebihan, punya kedudukan, yang dapat mendudukkan manusia. Orang jahat jadi baik bersama dengannya, orang yang baik menjadi lebih baik. Ya, maka produktiviti meningkat. Ya, bahawa ketahuilah kamu sikap yang ada pada manusia yang kamu sedang bercakap dengannya. Maka orang-orang Arab yang tadi datang dengan begitu angkuh mengatakan mereka ni punya kemampuan untuk mengabadikan dalam sejarah apa yang mereka cakap itu akan menjadi rujukan sejarah. Sekarang Hasan bin Thabit membuktikan sebaliknya, iaitu mengatakan bahawa kata-kata kamu tak penting. Kata-kata yang penting adalah apa yang Allah dan Rasulnya katakan. Masya Allah ni, masalah Jamil Sari Abdul Halim Mak Jusuf. Saya batuk sikit tuan. Baik. Jadi dalam kes ini yang berkaitan dengan teguran Allah yang disampaikan Nabi SAW kepada puak Arab yang tadi datang dengan angkuh, lalu mengatakan bahawa mereka ni punya kemampuan dan kata-kata mereka mesti dipatuhi, didengari. Maka datang Rasulullah SAW untuk menegur dan betulkan kesilapan tersebut. Syafakallah Ustaz. Barakallahu fikum. Minum air dulu bangkai tu. Tak apa, take air. Minum air sikit kan, mana tahu. Sedap. Baik. Jazakallah khairan. Ada soalan ni. Kalau ada kemahiran melukis nak menyampaikan kebaikan melalui lukisan komik, boleh ke?
ada terbaca bahawa tak boleh lukis benda yang hidup. Dia begini, kaedah yang diletakkan dalam Islam. Terima kasih Ustaz ya. Sorry. Terima kasih. Dalam hadis mengatakan bahawa Nabi kita minum sajalah, ni panduan ya. Dalam hadis mengatakan bahawa Nabi kita minum dan kita ikut sunnah Nabi, minum dengan sipping minum sedut. Macam tu baik. Baik, jadi kembali kepada soalan tadi, ada yang bertanya boleh tak kemahiran Allah beri kepada kemahiran seseorang itu melukis umpamanya, boleh tak dia melukis komik? Jawapannya boleh. Jawapannya kita patut menggunakan bakat itu. Kalau kita lihat pada hari ini pun ada ramai penerbit yang telah pun membuat komik-komik menarik tentang akhlak yang mulia, tentang Rasulullah, tentang para sahabat. InsyaAllah perkara semikian adalah dibenarkan. Kita boleh lihat. Yang dimaksudkan haram itu kalau kita melukis satu portrait manusia yang sempurna, seolah-olah kalau dia tiupkan roh padanya dia bergerak, itu yang haram hukumnya. Maka kita melukis sesuatu yang tak sempurna tak mengapalah. Sebab ada setengah-setengah sahabat kita kalau dia pandai melukis pun dia tak buat mata contohnya, atau dia tak buat hidung, tinggal muka dengan mulut saja sebagai contohnya. Maka jangan kita buat secara sempurna. Yang dimaksudkan dengan sempurna itu kalau ditiup roh padanya akan hidup, maka itu yang diharamkan. Jadi sesiapa yang ada kemampuan untuk melukis, menulis yang baik-baik, boleh juga join kami dekat Telaga Biru. Kami pun menerbitkan komik-komik yang bersifat Islamik untuk membantu anak-anak memahami sunnah-sunnah Nabi Unika SAW. Baik, terima kasih semua. Semua sahabat tanya Si Aisyah, Si Ryan, Salbiah, semua sahabat saya di Barakallahu Fikum. Ajar 52. Baik, sambung. Jadi dalam huraian yang dikemukakan para ulama ahli tafsir bahawa ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un alim. Orang beriman, jangan kamu mengatakan sesuatu atau memutuskan satu urusan. Ni perkataan digunakan dalam Al-Quran ni, tuqaddimu. Ada setengah baca taqaddamu. Ibnu Abbas sebagai contohnya. Ustaz Dr. Anwar Hasin, ada kiraat-kiraat yang begitu bunyinya. Ada yang dibaca sebagai la taqdimu. Apa sahaja yang merujuk kepada qaddama yuqaddimu ataupun qadima yaqdamu ataupun tataqaddama yataqaddamu. Taqaddama yataqaddamu ini merujuk kepada mendahului. Ini dalam bab bahasa Arab dia panggil majaz lah. Kerana ayat ni kalau kita lihat baina yadayillahi wa rasuli. Kalau kita terjemah direct, di hadapan Allah dan Rasulnya. Kalau sebut perkataan anta tajlis baina yadai, awak duduk depan saya. Kerana bahasa Arab ni kalau sebut baina yadai berarti di hadapan saya, di antara dua dengan tangan saya. Maknanya kat depan saya lah. Itu dipanggil isti'arah, tamthiliyah. Ini satu bab daripada balaghah. Macam kita sebutlah, Quran ni dia ada bahasa-bahasa bersifat tersirat, tersurat. Kalau kita nyatakan dilarang masuk ke dalam ruang ini melainkan kaki tangan. Macam mana kaki tangan ni? Kaki tangan tu maknanya pekerja kan. Kita faham lah. Arahan ni datang daripada pihak atasan. Ada ke orang duduk kat atas kita sampai kita kata duduk kat atasan? Maknanya dia merujuk kepada majaz lah, isti'arah lah. Dekat situ menunjukkan bahawa ada orang lebih tinggi daripada kita, dia buat keputusan, kita kena akur. Maka demikian juga dalam konteks Quran ada bahasa-bahasa bersifat demikian. Perkara-perkara semikian tak wajar lah untuk kita besar-besarkan sampai pergi kepada idea mentajasimkan dan sebagainya, haram hukumnya. Bahawa perkara semikian larang dalam Islam. Madailah untuk kita faham, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Bahasa Arab ni, fi'il dalam bahasa Arab dia dipanggil fi'il lazim ataupun muta'addi tau. Lazim berarti dia tidak perlu kepada maf'ul bihi. Macam ana zahabtu ilal madrasah. Tapi kalau fi'il dipanggil fi'il muta'addi. Muta'addi ni dia perlu kepada maf'ul bihi. Contoh, ana ra'aitu. Ra'aitu ish? Madza tara? Madza ra'aita? Ra'aitul qamar. Saya melihat bulan sudah pun mengecil. Kerana dah menuju ke hujung bulan, dah jadi hilal. Begitu maksudnya. Jadi ada fi'il yang bersifat muta'addi, ada fi'il bersifat lazim. Ni kalau kita belajar bahasa Arab lah. Lazim berarti tak perlu kepada objek, tapi muta'addi perlu kepada objek. Jadi dalam ayat ini kalau kita baca sama satu qadimu ke ataupun taqaddamu ke ataupun taqdimu ke mengikut kira-kira ni tadi daripada Ibn Abbas, daripada Allah bin Mas'ud dan sebagainya, sebagai contoh, bahawa ia merujuk kepada jangan mendahului. Mana mendahului? Tentu memerlukan mendahului apa? Mendahului berkata ke, mendahului bertindak ke, mendahului berjalan ke.
apa tadi, Asia, apa hukum gantung amal keluarga? InsyaAllah tak ada masalah. Amal keluarga kita itu bukan bersifat mengagungkan, mendewakan, memuja dan sebagainya. Tak ada masalah amal keluarga. Tinggal lagi kena pastikanlah, para ulama mengatakan elakkan gambar-gambar yang buka aurat sampai dituntun orang. Gitu Baik. Jadi dalam konteks ayat ini menyuruh supaya umat Islam menghormati apa yang Allah tetapkan dan apa yang Rasul tetapkan. Tadi saya bagi contoh-contoh. Saya bagi contoh-contoh tadi. Sampai ada sahabat yang puasa lebih awal daripada arahan Nabi. Ada sahabat yang menyembelih sebelum sembelihan Nabi pada hari kurban. Ada sahabat yang memanggil Nabi. Jadi dengan panggilan yang tak sepatutnya. Jadi ini semua merujuk kepada jangan meremehkan Nabi SAW. Jangan memandang sepi kepada arahan Allah dan Rasulnya. Begitu maksud. Mainun Suhaib Ruqayyah saya Manam. Tadi ada satu soalan. Tanya apa? Siapa dia sahabat yang masukkan? Tadi saya sebut ramai sahabat. Saya pun tak ingat mana satu. Ada nama Sabit bin Qais bin Syammas yang suaranya lantang dan fasih. Ada sahabat namanya Hasan bin Sabit yang terkenal sebagai seorang politik ni tadi, yang kata-katanya puitis. Ada sahabat yang saya cerita awal tadi, Ka'ka' dan juga Aqra' bin Habis radhiyallahu anhum wa ardhahum jami'an. Ada ramai sahabat, saya pun tak ingat mana satu yang tuan-tuan tanya. Ada 4 orang sahabat dah kita sebut tadi. Umar, Abu Bakar juga dalam bab ketegangan berlaku di antara mereka sampai turun awal ayat daripada surah Al-Hujurat yang kita bincangkan ni. Baik. Jadi apapun kat sini merujuk kepada larangan Allah terhadap umat Islam, para sahabat pada waktu turunnya Al-Quran, supaya jangan mereka mengenepikan arahan Allah, arahan Rasulullah. Dengar dulu arahan daripada Allah dalam Qurannya ataupun apa disebutkan Nabi sebagai huraiannya, kemudian barulah kamu tindak. Tuan-tuan, saya bawa kepada tuan-tuan satu kitab bertajuk Syaraful Mustafa oleh Al-Imam Al-Kharqushi. Beliau ni seorang ulama dari Kabul, Afghanistan. Apa tu? Macam Ustaz ada boleh bahasa dalam. Ada masa cepat Aisyah. Sebenarnya Kabul, Afghanistan ni masuk Islam lebih awal daripada tanah Melayu tau. Mereka lebih ramai ulama berbanding dengan kita, terlalu ramai. Seorang daripada mereka bernama Imam Al-Kharqushi. Beliau ni menulis satu kitab bertajuk Syaraful Mustafa. Menceritakan, dia listkan berbagai kisah yang menunjukkan kepada kepatuhan para sahabat selepas mereka memahami ayat ini. Bayangkan di kalangan mereka dia begitu menghormati Nabi SAW, bersalam dengan Nabi. Abu Musa Al-Sy'ari menceritakan yang sama, Utsman bin Affan menceritakan yang sama, Abdurrahman bin Auf, bahawa kami bila telah bersalam dengan Nabi SAW, kami telah bersalam dengan Nabi dengan tangan kanan, maka tangan ini tidak digunakan lagi untuk memegang aurat sama sekali. Macam mana mereka faham Dengan tangan ni telah memegang Nabi dan akan memegang Nabi lagi selagi Nabi masih hidup, iaitu bersalam dengan Nabi, maka tangan ni tidak layak untuk memegang perkara-perkara yang kotor, walaupun aurat mereka sendiri. Ada kalangan mereka ni, bila mempunyai anak-anak perempuan yang layak untuk dikahwini, anak dara umpamanya, mereka tidak akan mengahwinkan anak perempuan itu sehinggalah mereka pasti bahawa Nabi SAW tidak meminangnya. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa ta'ala, la ilaha illallah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Janganlah disamakan Nabi dengan seseorang daripada kita, tak layak untuk disamakan. Walaupun hebat sekalipun keturunannya, tidak layak disamakan dengan Rasulullah SAW. Jangan ambil kata-kata ni pegang sampai begitu sekali pula nanti. Tak dikahwinkan anak sampailah fulan itu tak minang anak kita. Bukan begitu maksudnya. Tapi zaman Nabi, begitu para sahabat memuliakan Rasulullah SAW. Nampak tuan dan kita membaca kisah bagaimana Ummu Habibah radhiyallahu anha. Ni isteri Nabi yang paling mahal mas kahwinnya. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, saya tak ingat kat mana. Bahawa bila dia telah berhijrah ke Ethiopia, ke Habsyah itu, suaminya murtad. Maka bila habis iddahnya, Ummu Habibah ni dengan puterinya Habibah itu akhirnya telah pun dikahwini oleh Rasulullah SAW dengan perwakilan oleh Najasyi. Dan Najasyi telah membayar untuk Ummu Habibah ni satu mas kahwin yang mahal. Pasal dia raja, maka dibayar untuk Ummu Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan ni
sejumlah 400 dirham. Dan itulah isteri Nabi yang paling mahal sekali hantarannya. Ketika Nabi nak membuka kota Mekah, maka Abu Sufyan telah datang untuk merayu kepada Nabi dan minta ampun atas kesilapan berlaku oleh Bani Khuza'ah itu. Tuan tahu kisah ni kan? Maka datanglah Abu Sufyan untuk mengadu pada Nabi nasibnya dan minta supaya dipertimbangkan, jangan diserang Mekah itu. Maka dia datang ke khemah Nabi yang pada masa itu dalam perjalanan Nabi membawa Subhanallah, ada terbang US lalu nak pergi Subhanallah. dia pejuang. Mudah-mudahan Allah selamatkan negara umat Islam. Subhanallah, ada apa tu Prof? Terkejut saya. Dia pejuang. Kita jauh daripada Iran kita ni. Latihan agaknya. Sambil tengok apa yang berlaku di Iran sekarang ni. Nanti Datuk boleh ulus tu ujung-ujung sikit. Ya, baik. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, kita dapat lihat bahawa begitu sekali para sahabat menghargai Rasulullah SAW. Kita tidak layaklah untuk buat demikian kepada seseorang kita, ya. Macam sahabat Nabi ni, kalau jumpa dengan Nabi, peluk cium Nabi pada kepala hingga kakinya sallallahu alaihi wasallam. Seorang daripada kita janganlah buat perkara sedemikian. Namanya mubalarah. Maka berlebihan. Tak bolehlah dalam kita berlebihan dalam memuji seorang walaupun orang itu alim macam mana pun di kalangan kita. Tidak layak. Takut berlebihan pula nanti tuan-tuan dimuliakan sekalian. Baik. Jadi dalam ayat ini, apa yang saya sebut, saya pun dah lupa tuan. Apa Ustaz ni? Kapal terbang lalu langsung lupa pula dah. Saya pun masa tu hilang semua. Baik, tak apa. Nanti kalau ingat kita sampai balik. Maka ayat ni tadi merupakan satu teguran kepada para sahabat dan dia merupakan teguran kepada kita, kerana Imam Muhammad Al-Rami menyatakan bahawa bila Nabi dah wafat SAW, adab kita ni masih berkekalan dalam konteks hadis, dalam konteks apa yang nyatakan dalam hadis kita kena ikut. Begitulah Imam Ahmad bin Hanbal telah membangunkan mazhab Hanbali itu di atas hadis-hadis Nabi walaupun hadis yang dhaif. Kerana bagi beliau apa yang Nabi nyatakan itu yang paling utama untuk diikuti dan itulah keselamatan. Ya, dan contoh-contoh hidup oleh para sahabat sangat luar biasa. Senari kalau Allah wajah ni sebagai contohnya disebut dalam kitab Mukhtasar Silahil Mu'min. Tadi saya cerita tentang ni. Terima kasih Aisyah. Tentang Ummu Habibah radhiyallahu anha, iaitu anak kepada Abu Sufyan, adik-adik kandung pada Muawiyah. Bila Abu Sufyan datang ke kemah Nabi, Nabi tidak ada pada waktu itu. Datang Abu Sufyan, ayah kepada Ummu Habibah ni, untuk mengadu nasibnya kepada Rasulullah bahawa jangan diserang kota Mekah itu. Nabi tidak ada di kemah pada masa itu. Dia datang, dia duduk di atas tempat yang tempat itu merupakan serban ataupun bentangan hamparan itu. Nabi duduk di situ SAW. Maka Ummu Habibah yang merupakan isteri yang paling mahal hantaran perkahwinannya itu, kerana beliau telah pun dikahwini secara wakil, dihantar perwakilan ke sana. Maka Raja Najasyi sendiri telah mengeluarkan wang peribadinya untuk menjadi mas kahwin hantaran kepada Ummu Habibah radhiyallahu anha. Maka Ummu Habibah ni bila ayah dia datang nak duduk kat tempat itu tempat Nabi duduk di atasnya SAW, dia sentapnya hamparan itu. Dia rentapnya. Tak bagi ayah dia duduk. Ayah tak boleh duduk sini. Ini tempat Rasulullah SAW. Padahal itu bapak dia. Terkejut Abu Sufyan. Dia mengatakan bahawa ayah kamu datang ni. Ya betul, ayah najis. Ya, kerana ayah merupakan orang kafir yang tidak beriman. Ini tempat Rasulullah. Rasulullah saja boleh duduk sini. Tuan-tuan, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Begitu sekali kedudukan mereka melihat Rasulullah. Dan mengikut Nabi, kalau kita baca kisah-kisah para sahabat lagi menakjubkan. Nabi SAW ni pernah menaiki unta umpamanya. Maka Nabi, adabnya kata Imam Az-Zahabi, bila kita nak menaiki kenderaan, kita sampai kat kenderaan kita kan. Kan malam tadi kita tak naik kenderaan ni. Bersama-sama Kamal ni. Alhamdulillah. Sampai saja kat kenderaan itu, Nabi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerana tidak ada satu kenderaan yang ditinggalkan, melainkan jin akan duduk padanya, syaitan akan duduk padanya dalam hadis. Maka Nabi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi pun pegang unta itu, mengatakan Bismillah. Dan Nabi naik di atasnya, mengatakan Alhamdulillah. Ya. Kemudian
Nabi akan mengucapkan subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bacaan memiliki kenderaan. Kalau kita memiliki kenderaan, kereta macam itulah, motosikal umpamanya. Ucap dua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerana motor yang kita tinggalkan sepanjang malam itu ada jin duduk kat atas tu, syaitan. Bila kita ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia mau pergi. Kemudian baca bismillah, pegang. Rumah kosong dia, Ustaz. Macam mana? Rumah kosong. Sama, rumah kosong sama, ya. Dia ajar kita, ya. Fasalimu ala anfusikum tahiyatan min indillah, kan? Ucapkan salam pada rumah yang kita tinggalkan, kita masuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dalam suasana itu, kata Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Mukhtasar Sihahil Mu'min, ketika baginda menaiki unta di hadapan Nabi ada seorang lelaki, maka Nabi senyum padanya. Mana ada berlaku apa sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama. Bismillah yang kedua. Alhamdulillah bila naik. Subhanallah yang keempat. Kemudian yang kelima senyum kerana ada orang di depannya. Sayyidina Ali kalau Allah wajah seorang yang mukanya tegas, bengis, serius. Namun Sayyidina Ali sekali menaiki kenderaan, Sayyidina Ali akan melakukan perkara yang sama. 5 perkara ni, step by step ni. Lalu seorang menegurnya mengatakan bahawa Imam Ali kalau Allah wajah, bahawa anda senyum pada siapa? Tak ada orang ke depan pun. Jawapan Imam Ali kalau Allah wajah, aku melihat Nabi melakukan demikian. Ulasan para ahli hadis kepada syarah hadis ini mengatakan bahawa Nabi senyum kerana ada orang di depannya. Yang anda senyum dengan siapa? Tapi jawapan Sayyidina Ali Allah wajah mengikuti Rasulullah SAW itu adalah kepastian kejayaan. Tengok Abdullah bin Umar pula ketika Rasulullah hidup SAW, di situ ada satu pokok kurma dekat Masjid Nabawi itu yang menyebabkan Rasulullah SAW, pokok kurma ni pelepahnya sukar untuk jatuh lah, ya. Dia kalau kita buat teka-teki apa pokok yang daunnya tak pernah jatuh, ini teka-teki Nabi kepada para sahabat. Mereka tak boleh jawab. Pokok yang daunnya tak pernah jatuh. Tahu pokok apa? Pokok kurma sebenarnya. Pokok kurma daunnya tak pernah jatuh. Melainkan dia tebang, diputuskan dengan payah, dia liat sekali. Lebih liat daripada pokok kelapa, dia punya pelepah. Maka Nabi SAW melalui kawasan yang pokok kurma itu ada pelepahnya yang sudah melayu. Melayu pula. Telah layu. Telah jatuh daripada tempatnya, maka Nabi akan menundukkan kepala kerana adanya pelepah kurma di situ. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi dah wafat berapa puluh tahun selepas itu. Abdullah bin Umar masih lagi dilihat menundukkan kepala di kawasan itu, padahal pokoknya pun sudah tidak ada. Lalu di situ dia tunduk kepala. Radhiyallahu anhu arda. Ini sahabat Nabi yang terkemuka sebagai seorang alim, dan dia juga yang mampu menjawab ketika Nabi bertanya, siapakah tahu pokok apa yang daunnya tak pernah jatuh? Dia kecil lagi pada masa itu. Dia tidak menjawab kerana dia malu. Dia dalam majlis yang Nabi bertanya itu ada ramai sahabat termasuk ayahandanya sendiri, Umar Khattab radhiyallahu anhu. Ceritanya begini, Nabi suka buat teka-teki kepada sahabat, tanya kepada mereka, ada pokok yang daunnya tak pernah jatuh, dan dia perumpamaan dengan kehidupan orang Islam. Tahu tak kamu apa pokok itu? Semua mereka diam, tak tahu nak jawab. Lalu Nabi menjawab pokok kurma. Balik ke rumah, Abdullah bin Umar berkata kepada ayahandanya Umar, wahai ayahanda, semasa Nabi tanya itu, saya tahu itu pula pokok kurma. Maka ayahnya berkata, kenapa kau tak jawab nak? Kalau kau jawab mesti ayah gembira. Maka Allah bin Umar berkata kepada ayahnya, Sayyidina Umar, saya malu nak jawab ayah kerana dalam majlis itu ada ramai orang, termasuk ayah pun ada di situ, tak boleh jawab. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar ini dilihat menundukkan kepalanya di kawasan itu kerana jawapan beliau bila ditanya, dulu Nabi melakukan perkara ini. Mereka berkata dulu ada pokok kurma, sekarang tak ada, buat apa tunduk kepala. Begitu juga jawapan para sahabat begitu sayang dan cinta dan hormat kepada apa sahaja yang Nabi lakukan SAW. Baik tuan, kita dah berada di hujung rancangan pada kali ini. Kita berada dalam situasi keadaan yang penuh dengan cabaran bagi umat Islam, berlaku kepada umat Islam di Palestin. Bahawa kita jangan putus asa daripada rahmat Allah SWT. Ya Allah jadikan semua ada hikmahnya, dan apa yang kita mampu lakukan pada ketika ini adalah mendoakan untuk mereka dan meninggalkan penggunaan segala barang yang bersifat buatan bangsa Yahudi yang dilaknat ini, sebagai satu sokongan dan juga sokongan moral dan juga sokongan kekuatan yang ada pada umat Islam supaya tidak menggunakan produk-produk berasaskan Yahudi ini. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam apa yang telah kita lakukan pada ini, iaitu kita menyokong Islam di samping doa dan juga apa yang disebut sebagai
tidak menggunakan produk-produk bangsa Yahudi ini tuan-tuan, yang direct involved dengan mereka, sebagai tanda cinta untuk umat Islam. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan yufarij anna farajan qariba. Allah keluarkan umat Islam daripada kesukaran, kesulitan berlaku pada hari ini. Dan berlaku di Iran pada hari ini, peperangan dengan Yahudi ini tuan-tuan. Maka kita tidak menafikan bahawa Iran merupakan negara Syiah. Tapi dalam konteks sekarang, perlu untuk kita fahami bahawa umat Islam hendaklah bersatu, dan di negara Iran pun ada ramai orang Sunni sebenarnya. Jadi kita mendoakan mudah-mudahan apa yang berlaku ni akan menghancurkan negara Yahudi itu. Benarlah kata Syekh siapa nama? Pemimpin umat Islam Palestin yang telah ya? Ahmad Yassin. Syekh Ahmad Yassin yang telah dibunuh beberapa waktu sebelum ini dengan begitu dahsyat sekali perlakuan mereka kepada ulama ini, sampai dianiaya, diliwat. Ya Allah, ya Tuhan, amatlah keji buatan mereka lakukan kepada Syekh Ahmad Yassin. Beliau meramalkan tarikh kehancuran Palestin Yahudi itu sudah terlalu hampir. Bahkan beliau tak teragak-agak mengatakan pada tahun 2026 2027. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada umat Islam kemenangan dan kekuatan. Apa berlaku sekarang, kita menyokong umat Islam di mana saja mereka berada. Kita mendoakan untuk mereka dan menyokong mereka dengan berbagai-bagai cara yang dibenarkan oleh syarak, sebagai tanda menyokong mereka dan juga memberi. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu umpama seperti dalam hadis, walaupun seekor burung kecil yang cuba untuk memadamkan api membakar Nabi Allah Ibrahim AS, sedangkan binatang lain tidak melakukan apa-apa. Cicak pergi meniup pula api itu supaya dia makin besar. Cicak dan juga reptilia biawak seperti ini. Tapi burung yang kecil itu cuba untuk memadamkan, walaupun air yang dibawa dalam paruhnya begitu sedikit, tapi itulah yang mampu dilakukan. Dan apa saja tuan-tuan lakukan untuk membantu umat Islam dan tidak menyokong produk-produk berasaskan Yahudi ini adalah tanda tuan-tuan sayang kepada umat Islam. Baik, Allah taqabbal jami'an insya-Allah. Dan ada sedikit pengajaran yang boleh kita pelajari, itu surah ni tadi mendidik kita akhlak, teguran, dan Islam ni bersifat realistik. Ada kesilapan berlaku bukan ditonjolkan tetapi dirawat dengan terapi yang betul. Maka inilah dia peranan kita untuk membaca Al-Quran dan mengetahui mukjizat Al-Quran ini masih berkalan sampai ke akhirat, sampailah ke akhir zaman. Maka penting untuk kita meneliti dan mentadabbur ayat ini. Terima kasih lagi kepada Dr. Anwar Sin, kepada Cik Fariza, kepada Haji Arsyad pada pagi ini, dan semua sahabat-sahabat yang hadir, Syafiq Tan, Sama, Siti Aisyah, Bonda Salihah, Roslin, Zain Majid, Azhatin, Amarina, ramai. Datuk Asyaruddin Mak Yunus mana dia? Barakallahu fikum. Alhamdulillah Hasimah, Syakir Burhan, terima kasih semua. Allahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan Datuk atas pencerahan ayat bagi. Mudah-mudahan kita semua mengambil iktibar yang baik daripada. Telah sampai jam 9.05 pagi. InsyaAllah jangan lupa pada petang ini jam 6 petang bersama dengan Ustazah Muzayyanah Abdullah yang akan dikenalkan oleh moderator Ustazah Nur Syuhada Amin, itu bicara online live daripada Madinah Munawwarah. Dan untuk bicara online tadabbur, kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan seperti mana biasa, jam 8 pagi hingga 9 pagi setiap hari Sabtu dan Ahad. Terima kasih Tuan Haji Arsyad, penyelenggaraan kita, Ustaz Dr. Zahzan, Cikgu Fariza, penaja kita dan semua penonton yang setia bersama kami. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat. Terima kasih semua. Amir Syakir, terima kasih Hati Manaf. Terima kasih semuanya, sahabat saya hadir di mana saja kalian ada. Wahid Noah, terima kasih. Zain Majid, Guran, Bunda Salihah, Matun Hamidah, Salih Abu Mansur, terima kasih. Mi, terima kasih. Cira, Salihah Jonet, terima kasih. Sampai Aisyah, terima kasih. Farhan, Siti Mazda,
Cikgu Rohaya, terima kasih. Jumpa lagi kelak insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nak Semaliman, terima kasih.